Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, untuk video hari ni, kita lepas sahur ni kita terus gerak lah. Terus gerak, nanti kita akan subuh dekat mana-mana lah, dekat area mana-mana, untuk kita buat pasangan dekat satu perumahan dekat area Sungai Petani. So dalam perjalanan ni kita gerak gelap-gelap lagi lah, untuk kita sampai tu kemungkinan awal juga. Taman yang kita nak pergi ni taman baru. So taman tu kalau diikutkan memang taman yang tiada signal. Tuan rumah tu mungkin dah dapat kunci, dia nak duduk awal, tapi internet tak ada lagi lah. So sampai dekat sana nanti kita tengoklah kawasan yang area dekat sana. Okay, jom, let's go. Sekarang ni saya dah sampai. So saya kena tunggu tuan rumah tu sampai dululah, sebab nak masuk dekat sini pun saya tak tahu dia punya rumah tu dekat mana. Cuma dia bagi location, tapi nombor rumah apa semua dia tak bagi. Sekarang saya tengah tunggu tuan rumah ni sampai dulu, tengok dalam keadaan macam mana, nanti kita akan masuk lah. Kalau diikutkan sini dapat kepada 4G sahaja. So kita cuba try tengok lah kod-kod ada 5G dekat area sini. Untuk modem wifi, kita akan gunakan modem daripada G10 IQ. Macam biasa saya akan gunakan modem G10 IQ ni. So saya dah masukkan SIM card apa semua, cuma belum on lagi lah. Kejap lagi kita akan on. SIM card yang saya masuk adalah SIM card U-Mobile, sebab saya nak try tengok dapat ke tak rangkaian untuk 5G. Sekarang ni switch saya tak on. Saya rasa dekat sini ada problem ni. Dia punya rumah baru lagi, mungkin ada switch atas tu belum on lagi ni. Okey, saya dah on. Main switch atas tadi tak on. Kalau tengok dekat sini dapat kepada rangkaian 4G untuk rangkaian U-Mobile. So kita akan cuba try connect dulu wifi ni, dan kita akan masukkan password apa semua dan cuba try tengok dapat ke tak kepada rangkaian 5G. Untuk wifi saya dah on. Sekarang ni kita cuba try test kepada rangkaian 4G tengok. Sebabnya kalau diikutkan 4G dekat area sini tak ada masalah apa-apa. U-Mobile tu speed tu memang dah cukup tinggi. Kalau diikutkan, kalau tak nak pakai antena pun boleh je untuk rangkaian 4G dekat sini. Tapi kalau kita tengok dekat map dekat area sini, tower 5G tu ada lebih kurang dalam 2 kilo ataupun 1 kilo lebih lah macam tu. So nanti kita akan cuba try lock kepada 5G punya band, tengok lah. Kalau kata tak dapat 5G, kita boleh fokus kepada 4G ni. So 4G ni pun kita boleh kemaskan lagi lah dia punya signal dia. Kalau kita tengok dekat sini untuk 4G, signal dia tu memang dah menarik. Kalau pakai antena lagi menarik lah signal dia, lagi stabil lah. Tapi kalau dekat handphone ni untuk U-Mobile agak tak dapat jugalah untuk signal dia. Tapi dekat handphone, dekat modem, kelebihan 4G ni lebih tinggi lagi speed. Sekarang ni saya cuba try lock band 28. Saya nak try tengok dapat ke tak untuk rangkaian 5G ni. Kalau modem saja, kalau kita tengok dekat sini 5G memang tak dapat langsung lah signal. Lampu dia terus padam lah. LTE tu tak ada, 5G tu pun tak ada. So kalau tengok dekat modem memang tak dapat lah kepada rangkaian 5G. Untuk taman ni kalau diikutkan dekat belakang rumah tu dia ada dah kepada tiang fiber. Tapi tuan rumah dia tak tahulah, dia tak nak pakai fiber ke macam mana, dia nak pakai 5G ni. So bila dia nak pakai 5G, kita akan cuba try cari kepada rangkaian 5G. Sebab kalau diikutkan 5G tu dalam 1 kilo ke 2 kilo tu tak ada masalah, boleh dapat. So biasanya taman baru ni jarang ada fiber tiang naik, tapi sini dah ada. Untuk dapatkan signal 5G ni, saya akan cuba buat pemasangan antena hyperbolik ni. So kita nak pasang-pasang dulu dia punya rangka semua. Untuk antena hyperbolik ni saya dah buat pemasangan. Kalau diikutkan video saya buat pemasangan tu tak ada lah. Saya nak cepat juga ni sebab bulan puasa kan. Kalau diikutkan tower tu kita nampak lah daripada atas bumbung ni.
Untuk rangkaian 5G, selepas kita dah buat pemasangan antena, saya pun dah setting memang dapat kepada rangkaian 5G. So jarak tower pun memang tak jauh, memang terus dapat kepada 5G. Tapi dia ada halangan, handphone memang tak dapat 5G. Sekarang ni kalau diikutkan speed tu memang dah cukup tinggi. Kalau diikutkan speed dia boleh dapat sampai ke 500 Mbps. Saya dah cuba buat speed test tadi. So kalau kita try buat lagi sekali pun, kalau kita tengok dekat sini, memang dia boleh pergi maintain 400 ke atas lah. Dia speed dia 400 ke atas. Kalau lag dia tinggi tu cecah je lah 500. Untuk download dah ok. Untuk upload pun memang dah steady. Walaupun tadi kalau diikutkan memang tak dapat kepada rangkaian 5G. Bila kita dah sambung dengan antena memang dapat 5G. So saya punya handphone memang tak dapat signal untuk telco U-Mobile. So kita nak kemaskan kabel dulu. Yang ni kita try tengoklah bacaan signal untuk U-Mobile 5G punya. Kalau diikutkan tadi langsung tak dapat signal dekat modem. So bila kita dah sambung dengan antena terus dapat signal lah. Yang ni yang paling okey lah yang saya dapat setting untuk rangkaian U-Mobile yang kita tembak kepada tower yang paling terdekat untuk kawasan sini. Okey, saya dah siap buat pemasangan para. So dah tambah dengan extension. Tadi pergi DIY kejap beli barang. Kalau ikutkan Wi-Fi kita dah connect apa semua dengan Wi-Fi 5GHz. Saya akan cuba try buat speed test lagi sekali lah. Masih dalam keadaan stabil ke atau tak sebelum saya pulang. Kalau kita tengok dekat sini, macam sekarang ni saya connect Wi-Fi melalui Wi-Fi 2.4. So bila Wi-Fi 2.4 ni boleh dapat kepada speed dalam 100 Mbps sahaja. Manakala untuk upload tu boleh dapat lebih kurang dalam 50 Mbps tu cecah jugalah. Dia tak ada drop banyak. Sekejap lagi kita akan guna Wi-Fi daripada 5GHz pula. So kita akan tengok dia punya speed Wi-Fi untuk 5GHz. Dia modem ni dia ada dua Wi-Fi 2.4 dengan 5GHz tu. So kita boleh pakailah antara salah satu yang mana kita minat lah. Tapi kebiasaannya kalau kata kita duduk dengan jarak yang dekat, kita pakailah Wi-Fi 5GHz. Bila kita pakai Wi-Fi 5GHz, kalau kita tengok speed dia automatik mencanak terus lah. Boleh capai sehingga dalam 500 Mbps. Memang dah cukup okey. Sebelum ni tuan rumah dia ada jugalah pakai modem OLAC yang portable tu untuk kita buat pemasangan. Tapi memang untuk modem tu tak ada port fiber, tak ada port untuk kita pasang antena. So dia kata tak apa, tukar je lah ke modem yang boleh sambung dengan antena. So saya request modem kepada G10IQ yang ni lah. Okey, selesailah untuk pemasangan kita hari ni. Kalau diikutkan kita dah pakai antena baru dapat kepada rangkaian 5G. Kalau diikutkan memang tak dapatlah kepada rangkaian 5G. So kita bagi tuan rumah test. Okey, kalau ada apa-apa masalah tekan kat sini. Tu scroll, hantar gambar ni kat saya. Ni kira bacaan signal 5G lah. Kalau kata 4G dia 3 je. Kalau 5G dia sampai 6 lah. Kira fokus 3 bawah ni lah. Ni kira signal cantik lah. Nak tukar password dekat sini. Ada wireless 2.4 dengan wireless 5G. Yang boleh tukar siap-siap tak apa. Okey, tugasan saya pun dah selesai. Saya dah pun terang serba sedikit dekat akak tu tentang penggunaan modem G10IQ ni. Untuk kalau ada apa-apa masalah, dia tak ada lah orang kata kelang kabut sangat. So kita pun dah siap untuk buat pemasangan ni. Kalau ikutkan saya dah pasang antena tu dekat atas bumbung sana. So dah tak ada masalah lagi lah. Okay, selepas ni kita akan ada satu lagi dekat area Rawang yang ada masalah signal yang kita nak kena pergi selesaikan lah. Nanti kita akan pergi dalam bulan puasa ni juga. So sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Yang mana yang ada masalah signal tu, yang nak cari saya, boleh tekan dekat ruangan description. Ada saya punya nombor telefon. So yang mana yang ada TikTok ataupun Facebook, boleh follow saya dekat situ.
Yang mana yang dah subscribe ataupun belum subscribe lagi saya punya channel, boleh subscribe lagi sekali pun tak apa, kalau kata dah yang tak dapat nak subscribe lagi tu. Okey, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.